yang special kat sini lemak bakar, daging bakar kambing. Okey. Tapi yang special yang ni lah. Okey, saya nak semua lah. Nak semua? Okey, makcik. Bubur nah. Okey. Lemak bakar. Alright. Daging bakar. Okey, nasi kabur tu. Dah banyak ke sikit? Okey, boleh lah banyak tu. Okey, ni buah bolok. Kita ulam. Ulam ah. Okey. Kita togel. Okey, boleh. Kita punya goreng. Okey. Kita tumis budu. Okey, boleh. Ni solok lada nak juga. Solok lada. Boleh. Okey, solok lada. Lepas tu telur masin. Telur masin. Boleh. Okey. Ni cabai-cabai ni. Ni kita bercabai. Okey. Lepas tu budu masak. Budu masak. Okey. Ini yang special kat sini lemak bakar, daging bakar kambing. Okey. Tapi yang special yang ni lah. Okey, saya nak semua lah. Nak semua? Okey, makcik. Bubur nah. Okey. Lemak bakar. Alright. Daging bakar. Okey. Kambing bakar. Kami bakar. Okay. Kalau macam ni, lemak dengan daging ni 14. Okey. Solok lada RM5. Okey. Kambing RM10. 10, 20, 34. 34 riyal. Okey. Nak banyak ke sikit? Biasa. Biasa. Okey. Okey. Itulah. Kita buat ulen. Togel. Sama macam tadi ya? Makan tadi. Okey. Ini budu. Yang spesial tu budu lah. Okey. Sambal. Budu masak. Telur asin nak tak? Tak nak. Tak nak. Okey, buah ikan goreng. Ikan goreng. Okey. Ni ikan goreng. Okey. Ayam goreng. Okey, nak pohon juga. Nak pohon Ha. Okey. Okey, macam ni harga apa? Kalau buat ikan RM8, kalau bubur ayam 10, roti 10 dengan 3, 13. 13 Okey. Ni 13. 13 riyal. Okey. Kat sudut tangan ke apa tu? Jumaat cuti. Pukul 5 petang buka sampai pukul 10.